Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nomadah binti Mat Rasid, nombor matrik P147660, mewakilkan dari kumpulan kami iaitu kumpulan 14 untuk membentangkan tentang isu dan cabaran perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi murid berkeperluan khas dalam pembelajaran. Jadi, apa itu murid berkeperluan khas (MBK)? MBK ialah murid yang mengalami pelbagai ketidakupayaan, contohnya seperti masalah penglihatan, pendengaran, autisma ringan, ADHD dan disleksia. Akta Pendidikan 1996 mentakrifkan bahawa murid-murid ini memerlukan pendekatan khas dalam pendidikan. Terdapat 3 jenis program di Malaysia yang mempunyai program pendidikan khas, iaitu yang pertama, Sekolah Pendidikan Khas, kedua, Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI), di mana murid berkeperluan khas ini belajar bersama di dalam kelas di sekolah arus perdana. Dan program yang ketiga ialah Program Pendidikan Inklusif (PPPI), di mana murid berkeperluan khas ini belajar bersama murid biasa dalam kelas yang sama. Jadi, matlamat utama program ini diadakan adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang setara dan menyeluruh kepada murid berkeperluan khas bersama murid arus perdana. Kepentingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada murid berkeperluan khas adalah untuk menyokong perkembangan mereka dari segi emosi, sosial dan akademik. Namun, sistem yang sedia ada masih terlalu umum dan tidak memenuhi keperluan khas yang diperlukan oleh murid berkeperluan khas. Jadi, saya teruskan kepada ahli kumpulan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Nabila binti Muhammad Harun bernombor matrik P148996 akan membentangkan bahagian isu permasalahan ini. Isu yang pertama ialah kesediaan guru bimbingan dan kaunseling iaitu GBK. Guru bimbingan kurang pendedahan dan latihan khusus terhadap murid berkeperluan khas. Kaunseling di sekolah juga hanya berfokus kepada murid arus perdana. Hal ini, GBK tidak yakin untuk mengendalikan kaunseling bersama murid berkeperluan khas dan akan menyebabkan sesi kaunseling menjadi pasif dan tidak mencapai objektif. Isu yang kedua pula ialah halangan komunikasi di antara guru bimbingan dan kaunseling dan murid berkeperluan khas. GBK kurang pendedahan dengan kepelbagaian kecacatan murid berkeperluan khas ini. Ketiadaan latihan komunikasi khusus ini, GBK tidak dapat berkomunikasi dengan MBK dengan baik. Hal ini, GBK sukar memahami isyarat bukan lisan murid berkeperluan khas dan salah tafsir akan keperluan murid berkeperluan khas tersebut. Isu yang ketiga, kemudahan fasiliti yang kurang sesuai untuk murid berkeperluan khas. Kebanyakan bilik kaunseling adalah tidak mesra kepada murid berkeperluan khas. Sebagai contoh, lokasi bilik kaunseling berada di tingkat atas. Seterusnya, fasiliti yang tidak selesa akan mengganggu tumpuan mereka. Hal ini, GBK sukar melaksanakan kaunseling secara efektif. Isu yang terakhir, kurang sokongan sekolah terhadap perkhidmatan kaunseling untuk murid berkeperluan khas. Sokongan pihak sekolah adalah tidak menyeluruh terhadap perkhidmatan kaunseling untuk murid berkeperluan khas. Program kaunseling di sekolah lebih tertumpu kepada murid arus perdana sahaja. Kekurangan sokongan kaunseling akan menjadi penghalang kepada perkembangan emosi dan sosial murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas yang tidak dapat mengatasi stres ataupun masalah emosi akan menjejaskan proses pembelajaran mereka. Sekian daripada saya, kita teruskan dengan pembentang seterusnya. Untuk kajian lepasan, untuk cabaran menurut Mulyani 2024, murid berkeperluan khas di sekolah inklusif seperti di Bandar Tegal tidak mendapat sokongan yang mencukupi seperti ketiadaan golongan pendidik khas yang terlatih mengakibatkan murid-murid ini menerima perkhidmatan generik. Perkhidmatan generik ini perkhidmatan umum. Kebanyakan sekolah juga tidak mempunyai bimbingan profesional dan guru kaunseling yang dilatih khusus untuk memenuhi keperluan murid berkeperluan khas tersebut. Ketiadaan latihan khusus ini untuk kaki tangan sedia ada akan menghadkan
akan menghadkan kemampuan mereka untuk memberikan sokongan yang berkesan kepada murid berkeperluan khas. Menurut Nur Hayati 2023 menyatakan kurang kesedaran dan pemahaman menyebabkan diskriminasi dalam kalangan anggota masyarakat tentang keperluan murid berkeperluan khas dalam pembelajaran. Biayaan dan sumber yang terhad juga akan menghalang pelaksanaan program kaunseling yang sesuai untuk murid berkeperluan khas. Hal ini akan mengakibatkan murid-murid ini kurang sokongan dari segi psikologi. Oleh itu, sebagai strategi bagi sokongan holistik, kaunseling secara individu perlu mengambil pendekatan yang sesuai untuk memenuhi keperluan unik setiap murid ini, termasuk memahami cabaran emosi, sosial dan akademik mereka. Keperluan dalam menyediakan latihan khusus juga untuk bimbingan dan kaunseling guru adalah sangat penting bagi dapat memenuhi keperluan dan kemahiran yang diperlukan untuk menangani pelbagai cabaran bagi murid keperluan khas. Kewujudan pasukan interdisiplin yang merangkumi pendidik, ahli psikologi dan pekerja sosial dapat memudahkan sokongan komprehensif untuk murid berkeperluan khas. Asidik menyatakan dengan mewujudkan satu sistem saluran untuk maklum balas daripada murid dan ibu bapa dapat membantu memperbaiki strategi kaunseling dan meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kaunseling. Assalamualaikum, saya Nur Aisyah Samsudin, nombor matrik P151603. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan perbincangan bagi isu dan cabaran guru bimbingan dan kaunseling dalam menyediakan perkhidmatan kepada murid berkeperluan khas. Okey, peranan GBK ni adalah amat penting dalam menyokong kesejahteraan emosi dan sosial murid. Namun wujud pelbagai isu bila berhadapan dengan GBK. Kajian menunjukkan GBK menghadapi cabaran dalam pengetahuan, kemahiran, komunikasi, fasiliti dan juga sokongan komuniti. Okey, perbincangan kita ni ada 5 topik. Yang pertama adalah GBK ini kekurangan pengetahuan dan kemahiran bagi mengenalikan MBK. GBK ini tidak mendapat latihan khusus dalam pendidikan khas dan menurut kajian Azhar Rizah dan Saleh tahun 2019, kebanyakan GBK tidak mempunyai latar belakang pendidikan khas. Selain itu, GBK ini sukar untuk memahami tingkah laku MBK seperti yang mempunyai masalah autism, ADHD dan juga disleksia. Intervensi kaunseling yang tidak sesuai dengan murid MBK ini akan menjejaskan keberkesanan sesi. Okey, untuk kedua adalah isu komunikasi dengan MBK. Okey, GBK ni kurang pendedahan kepada MBK di sekolah ataupun di luar bandar berdasarkan kajian BAKA tahun 2020 dan mereka ni tiada latihan dalam penggunaan alat bantu komunikasi, contohnya bahasa isyarat Malaysia ataupun papan komunikasi. Dan masalah komunikasi dengan MBK ni yang terutamanya bagi murid MBK yang mempunyai masalah pekak, bisu ataupun gangguan pertuturan. Okey, yang ketiga adalah masa dan beban GBK. Okey, yang kita sedia maklum, GBK di sekolah, mereka juga perlu menguruskan murid, aliran perdana dan juga MBK secara serentak. Tugas pentadbiran dan program sekolah menambahkan lagi beban kepada GBK ini berdasarkan kajian Aisyah dan Mazita tahun 2024. Dan kekangan masa menjejaskan kesinambungan sesi kaunseling bersama dengan MBK. Okey, yang keempat adalah fasiliti tidak mesra OKU. Yang kita sedia maklum, bilik kaunseling yang sedia ada sekarang ini kebanyakannya tidak mempunyai fasiliti untuk murid OKU. Maksudnya contohnya tiada akses untuk OKU lah, macam ruang untuk kerusi roda, ruang yang luar ataupun alat bantu khas. Dan kemudian tiada bahan bantu untuk MBK yang ada masalah penglihatan. Seterusnya prosedur untuk mendapatkan peruntukan kewangan bagi penambahbaikan fasiliti bilik kaunseling adalah sangat rumit dan prosesnya adalah lambat. Okey, yang terakhir adalah kurang sokongan komuniti sekolah. Okay, berdasarkan kajian Aisyah dan Mazita tahun 2024, kebanyakan warga sekolah masih kurang faham peranan GBK
terhadap MBK, dan bagi mereka bahawa MBK ni tidak sesuai untuk sesi kaunseling kerana mereka beranggapan bahawa MBK tidak memerlukan sesi kaunseling, dan kemudian sokongan keluarga MBK itu sendiri adalah sangat penting bagi keberkesanan sesi kaunseling untuk jangka panjang. Okey, dalam perbincangan ini JBK berdepan pelbagai isu dari segi latihan, fasiliti sokongan dan juga masa, dan perlukan penambahbaikan dari segi latihan profesional dalam pendidikan khas, fasiliti mesra OKU, kesedaran warga sekolah dan juga pengurusan masa dan beban tugas JBK itu sendiri. Dan MBK juga berhak mendapat sokongan emosi dan sosial yang efektif daripada JBK. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ado Fadli binti Yusof dan saya akan menyambung pembentangan rakan-rakan saya di bahagian implikasi dan cadangan. Okey, guru bimbingan dan kaunseling telah menghadapi isu dan cabaran dalam memberi khidmat kepada murid berkeperluan khas disebabkan pelbagai faktor-faktor yang dihadapi. Okey, yang pertama ialah ketidakyakinan para guru bimbingan dan kaunseling. Ini disebabkan kekurangannya latihan khusus yang memberi sesi kaunseling kepada murid berkeperluan khas. Tanpa latihan yang khusus, guru bimbingan kaunseling mungkin tidak memiliki kemahiran untuk menangani isu-isu yang berbeza yang dihadapi oleh murid berkeperluan khas dan akan menyebabkan pendekatan tersebut tidak efektif. Oleh itu, pihak sekolah sepatutnya menyediakan latihan khusus berkala buat guru bimbingan kaunseling untuk tingkatkan kepakaran guru bimbingan kaunseling dan menggalakkan guru bimbingan kaunseling mengikuti persijilan profesional berkaitan terapi khas seperti terapi tingkah laku ataupun terapi seni. Selain itu, kekurangan guru bimbingan dan kaunseling turut menjadi punca khidmat kaunseling tidak dapat disampaikan secara menyeluruh kepada murid bimbingan kaunseling kerana guru bimbingan kaunseling ni terlalu sibuk dan tak dapat tumpukan sepenuh perhatian mereka kepada murid berkeperluan khas. Jadi bila guru bimbingan kaunseling ini terlalu sibuk, boleh menjadikan mereka stres, keletihan dan juga kualiti kerja mereka akan turun disebabkan beban kerja yang terlalu banyak. Jadi pihak sekolah sepatutnya menyelesaikan masalah ini contohnya dengan menambah jumlah guru bimbingan kaunseling untuk kurangkan beban mereka. Pihak pentadbir sekolah juga boleh mengagihkan tugas kepada pembantu sokongan untuk membolehkan guru bimbingan kaunseling fokus kepada intervensi murid berkeperluan khas. Selain itu, kekurangan kemudahan fasiliti dan sumber kewangan juga menyebabkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tak dapat disampaikan dengan efektif. Sesetengah murid berkeperluan khas memerlukan alat bantu khas seperti bahan visual, alat komunikasi bergambar atau sebarang teknologi bantuan supaya kaunseling tu dapat disampaikan dengan lancar lah, mengikut kesesuaian murid berkeperluan khas tersebut. Jadi disebabkan kekurangan fasiliti ini dan sumber kewangan menjadikan murid berkeperluan khas mengalami kesukaran dalam memahami dan memberi respon, terutamanya murid berkeperluan khas yang mempunyai masalah komunikasi, tak dapat mengikuti sesi kaunseling tu secara berkesan. Jadi sepatutnya pihak sekolah mahupun kerajaan perlulah sedia kemudahan dan sumber kewangan yang mencukupi seperti lengkapkan bilik kaunseling dengan alat bantuan khas. Seterusnya, murid berkeperluan khas juga mengalami masalah kesukaran dalam memahami dan menyertai sesi kaunseling tersebut disebabkan tiada pendekatan secara kreatif. Ramai murid berkeperluan khas seperti murid autistik atau bermasalah komunikasi tak dapat menjalani sesi kaunseling secara lisan ataupun tradisional. Jadi guru bimbingan kaunseling sepatutnya perlulah menggunakan kaedah kaunseling yang alternatif dan kreatif seperti terapkan kaunseling berasaskan permainan, seni atau muzik untuk murid berkeperluan khas yang suka berkomunikasi secara lisan. Guru bimbingan kaunseling juga boleh menggunakan pendekatan seperti visual atau isyarat untuk sampaikan mesej secara lebih berkesan.
Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya. Akhir sekali, untuk kesimpulan, murid berkeperluan khas mungkin terpinggir dalam aspek psikososial dan akademik. Jadi, potensi mereka tidak dapat diperkembangkan sepenuhnya jika tidak mendapat sokongan kaunseling yang efektif. Peranan pelbagai pihak dalam meningkatkan perkhidmatan kaunseling ini adalah digalakkan. Kejayaan yang bergantung kepada kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, pentadbir sekolah, institusi pendidikan, guru, ibu bapa dan komuniti. Pendekatan holistik ini dapat menyokong pendidikan inklusif yang sebenar untuk murid berkeperluan khas. Diharapkan dengan komitmen semua pihak, pendidikan, bimbingan dan kaunseling dapat dipertingkatkan dan menjadi pemangkin kepada pembangunan murid berkeperluan khas secara menyeluruh dalam persekitaran yang menyokong dan inklusif. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.